Siapa yang bunuh Nadia? Tiada jawapan, tiada motif, tiada sebab mangsa dibunuh. Semuanya samar-samar bagaikan awan di tiup angin. Ikuti kisah ini. Seorang pelajar wanita sebuah kolej di Shaki dibunuh ditemukan tergantung pada kipas siling di ruang tamu tingkat 2 rumah keluarganya di USJ 2 Palang 1, Subang Jaya Khamis lepas. Ketua Polis Daerah Subang Jaya Asisten Komisioner Wan Azlan Wan Mamat berkata, pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian itu daripada bapa mangsa pada 11.55 pagi yang menemukan anak perempuannya yang berusia lingkungan 20-an dalam keadaan sedemikian. Pada pagi Khamis 14 Ogos 2025, kawasan perumahan USJ 2 Palang 1 Subang Jaya Selangor dikejutkan dengan penemuan mayat seorang gadis muda di sebuah rumah teres 2 tingkat. Gadis berusia awal 20-an itu dikenali sebagai Nur Nadiah binti Muhammad Johari, seorang pelajar Kolej Profesional Mara KPM Beranang Selangor, jurusan Diploma Sains Komputer yang tinggal bersama kakak dan sepupunya di kediaman tersebut. Kejadian berlaku sekitar jam 11.55 pagi ketika rumah itu hanya dihuni mangsa seorang diri. Mangsa dikatakan tinggal di situ kerana sedang menjalani program latihan industri di kawasan berhampiran. Bapa kepada Nadiah dikatakan tiba di rumah pada waktu itu dan terkejut apabila menemui anak perempuannya terikat pada kipas siling di ruang tamu tingkat atas. Dalam keadaan panik, dia segera menghubungi pihak polis bagi memaklumkan kejadian tragis itu. Panggilan diterima oleh Bilik Gerakan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Subang Jaya sebelum sepasukan anggota bergegas ke lokasi kejadian. Ketua Daerah Subang Jaya Asisten Komisioner Wan Azlan Wan Mamat mengesahkan pihaknya menerima laporan mengenai penemuan mayat pada jam 11.55 pagi. Pemeriksaan awal di lokasi mendapati mangsa sudah tidak bernyawa ketika pasukan polis tiba. Mayat ditemukan dalam keadaan terikat pada kipas siling dengan kesan lebam di bahagian leher. Pasukan forensik dari IPD Subang Jaya dan Hospital Serdang dipanggil ke tempat kejadian untuk menjalankan siasatan lanjut. Polis turut menutup kawasan perumahan itu dengan pita keselamatan bagi memastikan tiada gangguan semasa proses pengumpulan bukti dijalankan. Ketika itu, tiada kehilangan harta benda dilaporkan di rumah terbabit. Mayat Nadiah kemudiannya dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Serdang untuk proses bedah siasat. Pemeriksaan terperinci dilakukan oleh pakar patologi pada hari sama bagi menentukan punca sebenar kematian. Hasil laporan awal menunjukkan kecederaan pada otot dan tulang leher yang mencurigakan. Pada 15 Ogos 2025, hasil bedah siasat yang dijalankan mendedahkan bahawa kematian Nadiah berpunca daripada pendarahan di sekeliling tulang leher. Kesan kecederaan pada otot dan tulang turut disahkan konsisten dengan tindakan cekikan manual atau manual strangulation. Penemuan itu menimbulkan syak wujudnya unsur jenayah di sebalik kematian gadis berusia 20-an itu. Ketua Polis Daerah Subang Jaya Asisten Komisioner Wan Azlan Wan Mamat berkata, hasil bedah siasat mengesahkan punca kematian mangsa adalah pendarahan di sekeliling tulang leher. Kes yang pada awalnya diklasifikasikan sebagai mati mengejut kini disiasat semula di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh. Polis mula meneliti setiap kemungkinan yang boleh membawa kepada pembunuhan tersebut. Asisten Komisioner Wan Azlan menjelaskan bahawa siasatan awal tidak menemui sebarang tanda pecah masuk atau kehilangan barang berharga. Ini menimbulkan andaian bahawa suspek mengenali mangsa dengan rapat dan mempunyai akses ke rumah tersebut tanpa paksaan. Polis percaya pembunuhan ini dilakukan oleh individu yang dikenali mangsa. Sejak hari kejadian, pasukan polis telah memulakan siasatan menyeluruh termasuk merakam keterangan daripada ahli keluarga, jiran dan rakan-rakan mangsa. Setakat 18 Ogos 2025, sebanyak 12 keterangan telah diambil bagi membantu siasatan. Malangnya, motif kejadian masih belum dapat dipastikan. Kawasan rumah mangsa juga didapati jarang didiami. Seorang jiran wanita memberitahu media bahawa rumah itu sering kelihatan kosong walaupun penghuni dikatakan tinggal di situ. Malah, dia tidak pernah bertegur sapa dengan penghuni rumah sejak berpindah ke kawasan tersebut setahun lalu. Difahamkan, Nadiah tinggal bersama kakak dan sepupunya sementara ibu bapanya menetap di Kota Kemuning Shah Alam pada hari kejadian. Kedua-dua ahli keluarganya itu dikatakan tiada di rumah menyebabkan mangsa berada seorang diri sebelum ditemui dalam keadaan tragis. Siasatan awal turut mendapati tiada sebarang tanda pergelutan di lokasi kejadian. Pada 19 Ogos 2025, Ketua Polis Daerah Subang Jaya memaklumkan bahawa siasatan kini diperluas pada rakaman kamera litar tertutup CCTV di sekitar kawasan perumahan itu. Pemeriksaan terhadap telefon pintar milik mangsa turut dijalankan untuk meneliti sebarang komunikasi mencurigakan sebelum kematiannya. Siasatan tertumpu kepada mengenal pasti individu terakhir yang berhubung dengan Nadiah sebelum kejadian. Walau bagaimanapun, setakat ini tiada bukti menunjukkan wujud sebarang perlakuan seksual atau gangguan sebelum kematian mangsa.
Menjelang penghujung Ogos, polis telah merakam keterangan daripada 19 individu termasuk ahli keluarga dan saksi. Kesemua kenyataan yang diambil sedang dianalisis semula untuk melihat keserasian fakta serta kemungkinan wujud pencanggahan maklumat. Tiada tangkapan dibuat ketika itu kerana siasatan masih berjalan. Hasil bedah siasat akhir yang diterima daripada Hospital Serdang mengesahkan sekali lagi bahawa kematian berpunca daripada kesan cekikan manual. Pendarahan di sekeliling tulang leher menunjukkan tekanan kuat telah dikenakan pada bahagian leher mangsa. Pakar forensik menolak kemungkinan mangsa mati akibat tindakannya sendiri. Menjelang awal September, polis mengesahkan telah mengambil lebih 30 keterangan bagi membantu siasatan. 5 individu tambahan terdiri daripada rakan dan ahli keluarga terdekat telah diambil keterangan lanjut. Sesiapa sahaja boleh menjadi suspek. Kes ini disifatkan rumit kerana tiada bukti jelas menunjukkan motif pembunuhan, sementara barang peribadi mangsa tidak terusik. Di media sosial, keluarga Nadia akhirnya bersuara selepas hampir 2 bulan berdiam diri. Malah hashtag Justice for Nadia boleh tersebar untuk menuntut jawapan daripada pihak berkuasa. Tekanan awam semakin meningkat selepas 2 bulan berlalu tanpa tangkapan. Polis Daerah Subang Jaya sekali lagi mengesahkan bahawa kes masih diklasifikasikan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Pihaknya memberi jaminan bahawa siasatan berjalan lancar dengan tumpuan kepada analisis forensik digital termasuk data telefon dan rakaman CCTV. Lebih membingungkan, pemeriksaan awal terhadap catatan peribadi dan komunikasi digital Nadia menunjukkan dia tidak mempunyai teman lelaki dan hidup secara tertutup bersama keluarganya. Tiada unsur konflik cinta dikesan. Walau beribu helah si pembunuh lakukan untuk menutupi kesalahannya, dia tidak akan pernah hidup dengan tenang. Jika di sini tiada jawapan, di akhirat pasti Allah membuka satu persatu. Sampai masa, pasti terbongkar jua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa Allahyarhamah Non Nadiah binti Muhammad Johari dan menempatkan arwah dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.